Assalamualaikum, Bro Hans is back. Sebelum apa-apa aku nak ucapkan selamat Hari Raya mak zahir batin kepada semua. Tak pernah halam aku keluar video masa nak raya ni. Ini jam, mari. Dan lalang dah berbaju Melayu bersongkok, berketupat ni. Hari ni aku nak ajak korang discuss. Aku nak predict untuk Europa League quarter final. Let's go. Quarter final pertama antara Lazio lawan Bodo. Lazio dah macam Liverpool di puncak table Europa League lawan Bodo yang duduk nombor 9 dalam table. Europa League season ni Bodo antara surprise team terang. Aku pelik sebenarnya kan, sebab masa round 16 orang predict Olympiacos tau, si wakil champion Conference League tu yang lepas ke quarter final. Tapi reality tidak tuan-tuan. First league Bodo dah bodohkan Olympiacos 3-0 dekat home. Olympiacos waktu tu tak kalah sepatah habuk pun daripada bulan 10. Tapi main tepat Bodo, kalah dengan Bodo. Second leg tu even Olympiacos cuba cari balik gol, tak cukup. Mati-mati Bodo defense sampai red card member. Lazio pula even sekarang ni form dia orang antara paling bodoh. 8 game straight 2 je win. Round 16 lawan Plzen pun kena red card sampai 2 kali. Tapi dalam tahun 2025 ni Lazio cuma kalah 5 kali je tau. Yang aku cakap tak menang tadi tu sebab dia orang semua draw. Aku tahulah dah macam perangai Everton kan, dan aku tahulah asyik draw je. Tapi aku tetap juga bagi kredit pada Lazio masa round 16. Dah kalah 2 red card main pun 9 orang, pun dia orang masih mampu skor gol penentu ke quarter final. Beat Plzen betul-betul hujung minit, tunjuk yang dia orang memang serius lah kan nak Europa League ni. Dan kalau siapa ingat debut Amorim lagi tu pun memang lawan Bodo, dan MU memang pernah dibodohkan Bodo. Bodo dapat rasa leading kot 2-1 dekat Old Trafford, dan MU kejar balik 3-2 bulan 11 gitu. Game dekat mana Onana berubah jadi tukang tackle bersepah game lawan Bodo. So untuk aku tim ini boleh fight sebenarnya, dan jangan rendahkan Bodo Cuma kelemahan Bodo ni bukan sebab dia orang bodoh, tapi experience higher stage kurang. Kelemahan Lazio kurang depth compare dengan top team yang lain. Tapi memandangkan overall tournament prediction Lazio dia undi 73% ke semifinal, aku rasa tak salah dan tak bodoh. Even dua kelab ni tak pernah bodohkan satu sama lain sebelum ni. Ini first time jumpa. Experience punya hal, Lazio dapat advantage lah. Tapi kalau Lazio kalah juga lah kan, lagi-lagi kalah besar sama macam Olympiacos kat home Bodo, aku dah tahulah tu ini tak lain tak bukan, memang Lazio kena sumpahan bodoh lah. Come on lah, Lazio atas daripada Roma, Milan, Fiorentina dalam Serie A kot. Takkan lawan Bodo pun nak main macam bodoh. Banyak betul bodoh Raya-raya ni borak pasal bodoh. Kan orang salah faham ni orang pagi-pagi raya ni bermaafan. Dia pagi-pagi raya ni bodoh. Nak buat macam mana dah kelab tu nama bodoh. Takkan nak bodohkan aku. Bodoh betul. Rangers lawan Athletic Bilbao. Rangers mungkin ketinggalan 13 mata jauh daripada Celtic dalam Scottish League. Rangers mungkin main catur, kalah menang, tak ada draw dah 2 bulan lebih. Tapi lepas dia orang tengok form macam tak boleh belah. Jumpa je Mourinho Fenerbahce, naik semangat 1-3 Rangers conquer dekat home Fenerbahce. Even dekat Ibrox baru ni Mourinho masterclass, try comeback and drag Rangers ke penalti. Tapi nak buat macam mana kan? Harapkan Tadic miss penalti. Harapkan Fred dengan Fred miss penalti. Dah kalau Jack Woodland legend Stoke City meroket sampai 2 kali penalti, Fenerbahce dengan line up experience macam apa Skriniar, Amrabat, Kostic, Fred, Talisca, Enesri, Zeko, Tadic pun masih lagi kena beat dengan Rangers. Tapi memang deserve sebenarnya. Habis daripada game Europa League hari tu, 2 hari lepas tu Rangers beat Celtic 3-2 kot dalam Liga. Lepas je diorang set manager bulan lepas sebenarnya, pakai Barry Ferguson je. Sampai sekarang game-game penting semua Rangers menang. Tapi nak compare opponent next, sakit kepala man. Athletic Bilbao lah tu, dua-dua tak pernah jumpa langsung satu sama lain macam Bodo Lazio tadi. Tapi daripada segi squad level, bahaya, form, cara Bilbao ni fight semula macam lawan Roma second leg hari tu, seram. Dalam La Liga tangga keempat, beza 4 mata je dengan Atletico Madrid yang menggila hari tu. Athletic Bilbao tu nak main-main ke? Memang tak lah. Dalam La Liga, Vivian, Uriel Alvarez perform, Sanchez top scorer, Sanchez, Inaki, Berenguer, Nico Williams season ni je dalam La Liga 5 orang ni contribute dekat 50 gol assist tau. Even orang kata round 16 lawan Roma memang betul-betul lak pada Bilbao sebab Hummels red card, main 10 minit terus red card dia baginya. Dan sebenarnya kalau bukan sebab Hummels kena buang tu, Roma still lagi ada advantage besar Tapi nak buat macam mana kan? Rezeki jangan ditolak, meroket jangan dicari. Bilbao terus aggregate 4-3 pergi kuarter. Even terang-terang Hummels jadi antara punca Roma tersingkir round 16. So Bilbao nampak senang. Tapi tengok pada form Bilbao daripada hujung bulan 1, cuma 2 kali je kalah nak lawan dengan Rangers. Yang aku agree, semenjak Barry Ferguson take over Rangers ada nampak macam Power Rangers sikit. Tapi this time Bilbao pergi semi final.
Spurs lawan Eintracht Frankfurt. Frankfurt elok-elok 6 kali kalah entire season. Pelan-pelan Tim Hotdog ni dah kalah 5 kali semenjak diorang jual Mamush ke City sampai ke sekarang. Bulan 3 ni lawan tim nombor 13 Union Berlin kalah. Baru last week lawan friendly pun kalah. Kalah friendly pada tim Liga ke-5 pula tu. Division tim nombor 5 tau diorang kalah tu lawan friendly. Aku faham friendly tapi come on lah, Division 5 kot. Tapi dalam on off selepas Mamush tak ada ni, still Ajax kena pedal. Agregate 6-2 round 16 baru ni. 2-1 dekat tempat Ajax, 4-1 ke tempat sendiri. Frankfurt kerjakan Ajax dengan Hendo, dengan Rugani, dengan Ajax ganti 2 keeper pun tetap 6 gol concede. Paling pelik dua-dua leg tu Ajax kena selongkar dengan Götze tak. Götze ni kalau kau nak tahu, tiap 1 bulan setengah baru dia dapat 1 assist, tak pun 1 gol. Tapi Götze lawan Ajax baru ni 2 kali je 2 gol 1 assist. Dalam Bundesliga ada 5 player Frankfurt yang shine selain Mamush, Ekitike, Brown, Christensen, Tiet, termasuk Kevin Trapp of course. Tapi Frankfurt dalam Bundes masih top 4. Leipzig, Freiburg duduk bawah dia. Dortmund lagi nyelah lemas di lautan pilu nombor 11. Dan Frankfurt dalam Europa League ni, dia punya kebagusan dia, gamble dia lain sikit memang sebagai dengan opponent dia lah. Quarter final kali ni Spurs, yang kita tahu menengok Spurs entire season dan macam tengok orang redah jambatan nak roboh tu tak. Kau takkan tahu result Spurs, melainkan Spurs yang nak bagi tahu dia orang nak menang ke kalah dalam satu-satu game tu. Sama macam round 16 lawan AZ Alkmaar baru ni. First leg AZ menang 1-0, on goal hodoh pula tu. Second leg Spurs menang 3-1. Dah lah Spurs tahun 2025 ni 8 kali je win. 10 game lagi pergi ke mana resapnya. Last time Spurs jumpa Frankfurt 3 tahun lepas, Spurs menang agregate 3-2 tau. Itu pun ada faktor red card, ada faktor penalti. Even terus terang Frankfurt ada advantage meet up kali ni untuk beat Spurs, memandangkan kita pun tahu betapa kadang bengongnya Spurs season ni. Tapi daripada segi squad, daripada segi line up and apa yang Spurs boleh bagi kalau dia orang nak share, kita tahu kita tak boleh buta-buta ke tepikan Spurs. Even Spurs ngong macam mana pun, overall tim ketiga paling banyak skor dalam Bundesliga lawan tim ketiga paling banyak skor dalam Premier League. Spurs punya kualiti serang lagi-lagi dekat home buat nanya. Tapi kalau Frankfurt dapat ambil kesempatan, defense Spurs yang kadang-kadang macam nak roboh tu, itu cerita lain. Spurs dipredict lagi tinggi untuk ke quarter final daripada Frankfurt. Tapi kan tim Hotdog tu pun kena jaga-jaga juga tu. Kalau diorang kalah memang betul-betul kalah, tapi kalau diorang menang memang betul-betul menang. Kau tak percaya? Engkau tengok result Frankfurt macam mana sebelum-sebelum ni, nampak? Tak kesebiji macam Spurs. Tapi tu terang, kalau meet up ni Spurs kalah and tim Frankfurt ni lepas ke semi, aku tak pelik langsung. Hotdog kot, faham-faham sendiri lah. Kalau dah bakar atas bara tu, sekali bakar sate, sedap dia macam mana kan? Raya ni. Olympic Lyon lawan FCSB masa round 16. Aku agree yang Steaua Bucharest buat orang terkejut. Dia orang mampu reach round 16, lagi-lagi bila kau tengok PAOK pun sampai kena lumat 4-1 play-off hari tu. Tapi selumat mana pun lagi lumat Steaua Bucharest kena dengan Lyon. Aggregate 7-1. Dan macam Arsenal round 16. Tapi tak boleh lawan Arsenal lah. Arsenal dia treat PSV tu saing-saing Crystal Palace tak? Itu kita tahu. So Lyon, last time Lyon finish top 4 Liga 5 season lepas. Semenjak tu Lyon finish sentiasa bawah daripada 5 tak berhenti. Aku nak kan tengok Lyon ni kembali garang macam dulu kan. Tak dapat man. Lyon tahun 2001 sampai 2008 tu aku cakap, zaman Benzema, Juninho, Pecambocano, tu Lalan, Loris, Govu, Essien meludah, tak dapat balik dah. Semenjak PSG Saudi Berhad masuk, Lyon tak menang Liga. The best Lyon pernah try UCL 2020, pergi sejauh semi final, lepas beat Juventus, beat Man City masa knockout. Tapi sesedap mana pun player Lyon lepas daripada tahun 2009 tu, dia orang tetap bergerak keluar sebab kelab ni lebih kepada trading dah sebenarnya. Dia dah macam buat trade untuk menjana pendapatan ke tak? Buat player superb terus jual. Lagi-lagi PSG mengongka tak berhenti. Macam mana nak menang Liga season ni? Ryan Cherki, Lacazette, Mikhail Taktze, 3 manusia ni je dalam Liga dekat 40 gol sumbang. Dalam Europa, Ryan Cherki, Malik Fofana, Mikhail Taktze dekat 24 gol sumbang. Even kan kalau kau tengok dah nampak macam sumbang mahram Lyon rembat FCSB lagi tu. Overall daripada segi performance memang diorang lagi better dalam Europa League sebenarnya. Dan yang paling best, opponent Lyon quarter final kali ni tak lain tak bukan, daripada 72 tim yang join Europe season ni, secara pelik dan bida'ahnya, satu-satunya tim yang masih lagi undefeated entire season dekat Europe, walaupun Huduh duduk nombor 13 Liga. Even orang mula compare tim ni dengan sosok macam Crystal Palace dan sebagainya, Manchester United satu-satunya yang tinggal undefeated. Bila borak Manchester United ni, songkok kena turun.
Pening aku. Lyon lawan United dalam sejarah ada 2 edition diorang jumpa dalam UCL, which is lama gila dah sebenarnya. Aku tak tengok. 2004 MU beat Lyon aggregate 4-3. 2008 MU beat Lyon aggregate 2-1. Dan untuk meet up kali ni aku rasa tak ada beza. Probability untuk gol sedikit tu memang ada. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kalau Lyon lawan tim sama besar, ikut form bertahun-tahun sekarang ni, memang diorang struggle gila. Last time kalau nak tahu, Lyon beat tim sama-sama besar bila? PSG tahun 2023. Itu je sekali. Lyon jumpa Palace, Lyon kena. Lyon jumpa West Ham pun Lyon kena. Itu baru Palace dengan West Ham tau. Lain jangan cerita. Ini barang fakta ni. MU based on record 100% dalam Europe. Even tim ni berkeladak kalah dengan tim-tim biasa. Tapi kita tahu MU kalau lawan tim yang ada history juga, dia orang boleh tahan. Secara pelik dan sengsara nak dia dengar, MU tahun 2025 ni overall kalah 4 kali je. Aku tahu banyak gila result yang bodoh-bodoh kan, draw yang bukan-bukan, tapi bila kau sampai semi final dan dapat mengbeat Sociedad, satu macam tu. Dah lah Sociedad. Ini jumpa Lyon pula tu. So agak teruji juga, bukan senang. Sebab kalau nak harapkan Liga, jangan harap. Kau tengoklah dekat sini kan, Forest, Man City, Newcastle, Bournemouth, Chelsea, Villa. Aku sendiri tak pasti berapa peratusan MU boleh menang baki Liga musim ni. Tapi Europa League, lagi-lagi lepas dapat cendera hati lawan Sociedad lagi tu, home advantage mungkin Lyon ada, tapi attacking firepower compare dengan Lyon, janji kau tutup Ryan Ceki, MU advance ke semi final. Dan jangan dilupa, Højlund walaupun dia suwe lawan Portugal dan dia skor lawan Leicester, akhirnya dapat juga buka puasa gol berbulan-bulan tu. Orang puasa sebulan je, dia puasa sampai 2-3 bulan. Højlund masih lagi top scorer Europa League. Lagi Bruno pun tengah on form, dan aku berharap Maguire sihat semula lah. Tak ada dia pun rasa insecure juga defend tu. At least ada Maguire, ada juga faktor ketakutan pada si Lacazette tu. Lacazette main Arsenal berapa lama? Skor lawan MU berapa kali? 1 kali je. Dan tak lain tu bukan, aku rasa 100% pasti result match up ni semua akan depend juga pada Onana. Sebab kita tahu Onana dalam Europa League season ni, dia lagi pandai daripada Bayinde. Bayangkan Onana ranking ke 37 keeper dalam Europa League season ni. Belum cerita macam-macam jenis perwatakan dia dah bikin. Kejap jadi badut, kejap jadi Vidic. Bukan main kasar tackle menyelamatkan gawang. Dan ada momen banyak kali juga ni, dia bagi diskaun 70% gol pada opponent. Nasib Onana gaya ni dia tak pakai songkok. Kalau kau jumpa Onana pakai songkok, bermakna dia dengan Maguire nak promote Myvi raya dah tu. Overall MU lawan Lyon, peratusan MU pergi semi final ada 52%. Nampak ciput di atas kertas. Atau padang kau nilailah sendiri. Tak sabar nak tunggu ni. Jangan kena rendang sudah. Raya ni kadang-kadang kalau dah telan lemang banyak sangat, itu yang kena ketupat tu. So good luck untuk semua team. Komen dekat bawah apa kata korang. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.